Inilah yang kita orang buat tu hari ni. Hari ni kita orang ada kerja mengecat. Lepas tu nak kena pasang artificial grass. Yang tadi tu belah dalam, yang ni pula belah luar dia. Tuan rumah minta kita orang clearkan semua pokok-pokok dekat sini sebab dah berleluasa sangat. Jadi berbekalkan parang dan tenaga yang aku ada, aku clearkanlah tempat ni. Masa aku tengah seronok bersihkan tempat ni, tiba-tiba ada seekor sesumpah datang dekat aku. Aku pun tangkap sesumpah ni, lepas tu rakam. Alah, sesumpah je pun, nak takut apa. Tangkap sesumpah ni, alah apalah sangat. Ini kalau ada 5 ekor pun sesumpah, aku boleh pegang lah. Sumpah weh, aku tak takut. Lepas tu tak lama tu kan, jumpa satu binatang ni. Serius weh, ada benda ni pula. Aduh, kecoh dia ni. Aduh, dia terbang pula tu. Weh, tidak, jangan makan aku. Kat area depan ni ada batu-batu lama juga. So kita orang buang semua batu-batu ni dekat dalam lorong. Kita orang ni bukan buat rumah ni sehari tau, berhari-hari dekat sini. Untuk hari yang kedua tu, aku tengok banyak betul parit dekat sini. So kita orang pun terbawa joran. Tak sengaja. Tapi dah bawa tu takkan nak tengok je, mestilah baling 1-2 kali. Aku memang dah aim dah lama parit dekat sini. Sebab area sini banyak juga rumah yang kita orang dah buat. Cuma kali ni je aku terbawa joran. Sebab aku tengok ramai betul mancing dekat sini petang-petang. Tapi aku tak tahulah kat sini ada ikan ke tak kan. Tapi tak lama tu memang sah kat sini ada ikan. Aku dapat geng. Tak kumpau lah ini. Tak sia-sia aku tak sengaja bawa joran hari ni. Tapi lepas dapat tu aku lepas balik ikannya. Bagi orang lain pula dapat. Dah lah sembang pasal mancing ni semua dunia ni. Baik aku pergi sambung buat kerja. Macam aku cakap tadi, kat rumah ni kita orang ada kerja mengecat. So kita orang pun start lah dengan undercoat dulu. Lepas undercoat dah kering, baru kita orang cat primer. Tuan rumah ni nak dinding warna putih je. Yang tiang tu je warna kelabu. So ada 2 tone warna je kat rumah ni. Mudah lah kan. So lepas siap je cat, lepas tu pasang artificial grass. Rumah ni pun siap. So macam ni lah bentuk dia lepas siap. Lepas cat ni nampak kemas je kan. Sebelum kita orang sampai, macam ni rumah dia. Lepas siap je terus berubah dah. Macam tak percaya je aku dapat ikan tadi. Salah. Macam tak percaya je aku dapat siapkan rumah ni. So rumah ni pun dah cantik. Kita pun balik. Selamat mencuba.